Kita semua tahu tempat ni. Di sebalik pagar ni, ada kenangan jutaan rakyat Malaysia. Gelak tawa masa lawatan sekolah kan? Tapi, pernah tak anda terfikir? Di sebalik semua nostalgia tu, sebuah ikon negara kita sebenarnya sedang bertarung nyawa dalam diam. Dan ini bukan cerita biasa pasal tak cukup duit. Ini adalah kisah tentang bagaimana sebuah khazanah negara boleh terlepas dari genggaman kita. Persoalannya bukan lagi apa yang berlaku, tapi bagaimana semua ini boleh terjadi. Okey, untuk faham krisis ni, kita kena bongkar satu salah faham paling besar tentang zoo negara. Sesuatu yang saya jamin ramai antara kita tak tahu. Yelah, bagi kita, ia tempat yang seronok, tempat hiburan. Tapi di sebalik tabir, ada satu realiti pahit yang tersembunyi. Satu perjuangan senyap yang tak pernah kita nampak. Inilah dia fakta yang paling mengejutkan. Zoo negara bukan milik kerajaan. Ya, anda tak salah dengar. Ia dimiliki dan diuruskan sepenuhnya oleh sebuah NGO. Inilah punca sebenar masalahnya. Tanpa dana tetap dari kerajaan, setiap sen bergantung pada tiket yang kita beli dan derma ikhlas orang ramai. Jadi bayangkan, bila pintu terpaksa ditutup, aliran tunai mereka terus kering kuntang. Tapi sebelum kita masuk ke zaman gelapnya, jom kita patah balik ke permulaan. Ke zaman di mana semuanya nampak begitu indah. Kisah zoo negara ni bermula dengan satu impian yang sangat besar. Visi asalnya memang puitis, zoo di dalam rimba. Cuba bayangkan, tahun 60-an dulu, Ulu Klang tu masih hutan tebal. Ia adalah lokasi yang sempurna, di mana haiwan dan alam semula jadi seolah-olah hidup bersama. Dan ia bukan sekadar impian, ia menjadi satu fenomena. Lepas dirasmikan oleh bapa kemerdekaan kita, Tunku Abdul Rahman, popularitinya terus meletup. Gila kan? Dalam masa 3 tahun je, dah capai 1 juta pengunjung. Masuk tahun 80-an, setiap tahun lebih 1 juta orang datang. Ia memang the place to be lah masa tu. Sekarang, jom kita cuba fahamkan betapa besarnya operasi ni. Pertama, saiz. 110 ekar. Luas tu lebih kurang macam 83 buah padang bola sepak. Cuba bayangkan kos untuk jaga kawasan sebesar tu je. Dan dalam kawasan seluas tu, ada pula hampir 460 jenis spesies haiwan yang berbeza. Dari singa Afrika sampailah ke harimau Malaya, kebanggaan kita. Setiap satu ada keperluan jaga yang berlainan. Jumlah semua sekali, lebih 5,000 ekor haiwan. 5,000 mulut untuk disuap. Setiap hari, 5,000 nyawa yang perlukan penjagaan rapi. Skala operasinya memang besar. Tapi macam mana orang kata, setiap yang naik pasti akan turun. Satu siri keputusan dan nasib malang telah mencipta apa yang kita panggil ribut yang sempurna, yang hampir menenggelamkan segalanya. Slide ini tunjukkan dengan jelas bila segalanya mula runtuh. Selama 40 tahun pertama, zoo negara stabil. Ada sokongan kerajaan, ada jualan tiket. Tapi pada tahun 2004, satu keputusan dibuat. Geran persekutuan tahunan dihentikan. Itulah retakan pertama pada dinding. Kemudian, pandemik COVID-19 datang. Itu ibarat pukulan maut yang hampir memusnahkan semuanya. Berapa banyak yang diorang hilang? 5 juta ringgit setiap tahun. Duit sebanyak tu cukup untuk tanggung kos makanan semua haiwan selama lebih setahun. Kehilangan ni tinggalkan satu luka dalam bajet diorang yang tak pernah sembuh sampai sekarang. Ini menunjukkan betapa rapuhnya keadaan diorang. Sebelum COVID, diorang ni ibarat berjalan atas tali yang sangat tegang. Bila PKP diumumkan, tali tu putus, terus jatuh. Pendapatan serta-serta merta jadi sifar, kosong. Tapi haiwan-haiwan tu tetap perlu makan kan? Kesannya macam domino. Bila duit tak ada, pagar mula reput, infrastruktur jadi usang, staf pun dibayar gaji rendah. Dan yang paling menyedihkan, diorang terpaksa merayu pada kita. Sebuah ikon negara terpaksa buka tabung derma adopt an animal semata-mata untuk beli makanan. Jadi, bila dengar semua masalah ni, mungkin ada yang terfikir, kalau dah teruk sangat, biarkan je lah ia tutup. Kenapa kita nak susah payah selamatkan, kan? Jawapannya mungkin akan ubah cara anda pandang sebuah zoo selama-lamanya. Jom kita tanya soalan yang jujur. Apa sebenarnya fungsi zoo negara ni? Adakah ia sekadar penjara haiwan untuk kita hiburan semata-mata? Atau adakah kita akan kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga kalau ia tiada?
Sebenarnya, zoo negara adalah salah satu benteng terakhir kita. Ia adalah bank genetik untuk spesies yang hampir pupus. Ia adalah sebuah makmal hidup untuk para saintis. Dan yang paling penting, ia mungkin satu-satunya tempat di mana anak cucu kita berpeluang untuk tengok harimau Malaya dengan mata kepala sendiri di masa depan. Dan ini bukan cakap kosong tau. Lihatlah bukti-bukti ni. Lebih 200 ekor burung botak upih, spesies yang sangat terancam, berjaya dibiakkan di sini. Diorang juga pemain utama dalam misi selamatkan si belang. Dan jangan lupa, 3 ekor anak panda yang comel tu, semua hasil kerja keras pakar-pakar di sini. Ini adalah kerja pemeliharaan bertaraf dunia yang berlaku di belakang tabir. Semua ini membawa kita ke hari ini, ke sebuah persimpangan yang sangat kritikal. Satu jalan menuju kebangkitan semula dan satu lagi jalan menuju ke arah dilupakan buat selamanya. Inilah keadaannya sekarang. Sebuah legasi yang begitu gemilang kini berdepan dengan masa depan yang kelam. Misi yang sangat penting untuk menyelamatkan hidupan liar negara kita kini terumbang-ambing. Persoalannya, adakah kita akan biarkan ia terkubur begitu sahaja? Jadi inilah persoalan terakhir untuk kita semua fikirkan. Apakah pengakhiran cerita ini? Adakah ia akan menjadi kisah kebangkitan semula sebuah ikon ataupun ia hanya akan menjadi sebuah memori sedih yang kita ceritakan pada anak cucu kita tentang haiwan-haiwan hebat yang pernah kita ada tapi gagal kita lindungi? Bab seterusnya dalam kisah zoo negara mungkin ditulis oleh kita semua.